bahagian mana Ustaz? Bahagian ni kita menuju ke bahagian Istana Sonek dipanggil. Qasr Sonek. Qasr Sonek ni termasuk istana utama di Madain Soleh ni. Dari sini pun boleh berhenti. Ini berapa ribu tahun Ustaz? Ni kaum Saleh AS lebih kurang 3,000 tahun lepas lah. 3,000 tahun. Ha. Kita dah sampai lah. Tutup tu. Kita tu. Ni antara kubur ni, kubur. Dia kalau kecil jadi kubur. Kalau nak ambil gambar boleh lah. Pintu kecil lah di bawah. Dia kalau pintu kecil ni kubur. Ini sama Ustaz dengan Putra Ustaz. Dia sama kaum. Sama kaum, sama tahun. Betul. Sama kaum, sama tahun. Dan sama pentadbiran. Di sini dulu kita termasuk dalam kategori negara-negara yang mentadbir ataupun negara ni, sini, berhenti. Ini masuk. Negara apa Ustaz? Negara yang dikunjungi oleh dunia lah pada zaman mereka. Negara maju. Tetapi inilah akhirnya bagi mereka yang tidak beriman pada Allah SWT, tidak ada apa-apa yang mereka dapat di dunia ataupun di akhirat. Assalamualaikum. Ini bukan ceramah utama ini sambilan dia. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Kita sekarang berada di Madain Soleh, yang mana di sini adalah tempat penempatan kaum Samud, iaitu kaum yang telah dihantar oleh Allah SWT pada mereka Nabi Saleh AS. Dan di Madain Soleh ni ada beberapa bangunan lah, istilahnya bangunan yang diziarahi ataupun didatangi untuk dijadikan khimah. Jalan datang ke sini melihat akibat orang-orang yang melakukan kezaliman, syirik dan sebagainya, yang mana mereka ini dihancurkan oleh Allah SWT. Lebih kurang 3 tempat lah yang secara umumnya yang diziarahi, didatangi. Yang pertama sekali istana. Ada beberapa istana di sini. Dan yang keduanya dewan kerajaan ataupun keagamaan yang mereka berkumpul di situ. Nanti dewan, kita akan pergi dewan. Dan yang ketiganya kubur-kubur. Ni kalau begini ni kubur-kubur lah. Lubang-lubang kecil begini ni kubur mereka, yang mana kubur mereka pun berada dalam gunung gadang, tebuk gunung, dan disimpan mayat-mayat di dalam kubur-kubur ni. Wallahu a'lam. Ada mak. Jangan lalu tepi jalan, mungkin tenggelam.
Ustaz, apa nama istana Ustaz? Istana Soleh. Sonek Kotor. Soleh. Kami sedang menuju ke istana kaum Samud zaman Kaum Samud. Nabi Saleh. InsyaAllah ada rezeki kita akan masuk dalam. Okay. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita sekarang berada di Qasar Sani' di Madain Saleh, di antara tempat yang mana Allah SWT telah ceritakan dalam Al-Quran tentang kaum Thamud yang Allah SWT telah hantar pada mereka Nabi Saleh AS. Dan tempat yang kita lihat ni dikenali sebagai Qasar As-Sani'. Kalau kita melihat di tempat yang kita berada sekarang iaitu Madain Saleh, ini adalah tempat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah hantar azab sebenarnya. Telah hantar azab kepada kaum Samud kerana mereka engkar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Madain Saleh ini ataupun dikenali sebagai tempat dipanggil Hijr ni, Al-Hijr ni adalah satu tempat yang dikatakan negara maju pada satu ketika dahulu. Iaitu mereka pernah menjajah beberapa negara. Zaman mereka 100 tahun sebelum miladi dan 100 tahun selepas miladi, iaitu 200 tahun zaman kegemilangan Madain Saleh ni. 200 tahun zaman kegemilangan Madain Saleh, tetapi Allah SWT telah hancurkan kaum ini kerana mereka engkar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengajaran daripada apa yang kita dapat ialah dunia ni macam mana hebat pun, kalau kita tidak ambil agama, kita tidak beriman pada Allah, maka kita akan rugi dunia akhirat. Tetapi apabila kita ada agama, insya-Allah kita akan berjaya dunia akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Istana kan? Dia kata istana lah, tapi apa yang maksudkan istana zaman tu kita tak tahu. Nama dia Qasar Sani'. Tapi tak ada tempat duduk di dalam dia ke, tor dia ke, apa ke, ada tu tak ada. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض
ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kadzabat Thamud. Di sini kadzabat Thamud bi taghwaha. Idh ba'atha ashqaha fa qala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Fakadzabuhu fa aqaruha wa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim wa sawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Allah SWT menghantar satu unta yang keluar daripada bukit. Bukan keluar daripada perut unta, keluar daripada bukit. Kemudian Allah beritahu kepada Nabi Saleh AS, beritahu kepada kaum dia bahawa ini adalah unta Allah, naqatallah. Jangan kamu ganggu unta ini dan jangan kamu ganggu dia punya hari minuman dia. Jadi unta ni dia perlu pada minuman juga. Dia ada hari-hari yang digilirkan antara kaum Samud dengan unta ni. Tapi unta ni oleh kerana sekali dia minum banyak air yang diminum, jadi orang kaum Samud ni macam terganggu dengan minuman unta ni. Dia rasa macam unta ni mengganggu kehidupan seharian mereka dan mereka nak bunuh unta ni. Dan Nabi Saleh AS beritahu bahawa ini unta Allah, jangan kacau dia, jangan ganggu dia. Tetapi kaum Samud telah memilih satu orang yang paling zalim di kalangan mereka untuk membunuh dan menyembelih unta ni. Maka matilah unta tu. Akhirnya Allah SWT telah hantar satu azab kepada mereka. Fadamdama alaihim rabbuhum. Allah SWT hancurkan mereka. Ini adalah natijah daripada orang yang engkar pada perintah Allah SWT. Jadi kejayaan kita kalau kita taat perintah Allah, kegagalan kita kalau kita langgar perintah Allah SWT. Wallahu a'lam. Selain daripada tempat unta ni, tempat apa Ustaz? Tempat perbincangan ataupun mesyuarat mereka. Dewan lah. Dewan. Ya Allah keluarkan daripada dewan mereka ni unta. Kalau kita tengok pun macam ada bentuk bonggol unta.
Ni apa Ustaz? Rumah ke apa Ustaz? Macam rumah besar. Kalau kubur kecil. Ya. Pasal perumahan ni. Ratus ada ni. Bagi sejuk. Nak pergi? Dua tingkat ni. Oh, subhanallah. Okey Okey, mari kita masuk ke dalam salah satu daripada rumah. Luas Ini sebahagian daripada kompleks perumahan Tuan Samud. Ada lebih beratus-ratus rumah di dalam satu kompleks. Semoga ianya akan menjadi satu iktibar kepada kita supaya taat pada perintah Allah, kerana kemusnahan kaum Samud adalah menentang kekuasaan Allah, perintah Allah. Sekali sedut unta, sekali sedut kering. Mana tak bergamuk kaum Samud. Oh, ni telaga ni. Oh, daripada dewan telaga ni. Baik, wallahu a'lam. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini telaga yang dikatakan diguna oleh kaum Samud untuk menimba air, sumber air yang mana mereka perlu bergilir hari dengan unta Nabi Saleh AS. Memang kalau kita lihat dalam ni, telaga ni memang sangat dalam. Yang mana Nabi Saleh AS mengatakan faqalahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Biarkanlah unta dan juga suqiyaha, tempat minumnya, jangan ganggu. Dikatakan inilah tempat minumnya unta Nabi Saleh AS. Yang mana dikatakan juga unta ni sekali minum habis semua air ni. Jadi menyebabkan kaum Samud marahlah, mengganggu mereka punya tanaman. Ini ujian untuk mereka. Tapi oleh kerana mereka tidak sabar atas ujian Allah SWT dan tidak taat pada perintah Allah SWT, tidak ikut arahan Nabi mereka Nabi Saleh AS, maka Allah telah menghantar azab kepada mereka, yang mana sekarang ni hanya tinggal asar ataupun kesan-kesan mereka sahaja. Azab berupa angin yang sangat kuat, angin yang sangat kuat hingga mengeluarkan suara yang kuat. Dan di antara azab mereka adalah apabila datang angin yang kuat tu masuk dalam telinga, pecah gendang telinga mereka. Pecah gendang telinga dengan sebab angin sahaja, mereka telah mati. Semuanya bergelimpangan seperti pokok-pokok kurma yang tumbang. Ini Allah SWT nak menunjukkan bahawa kalau Allah nak mengazab satu kaum, Allah hantar dengan perkara yang sebenarnya manusia perlukan perkara itu. Angin, manusia perlukan, tapi Allah hantar sebagai azab. Begitu juga api, manusia perlukan, Allah hantar sebagai azab. Air, manusia perlukan, Allah hantar sebagai azab. Begitulah Allah hantar sebagai azab angin kepada kaum Samud ni. Maka binasalah mereka, sebagai pengajaran bagi kita supaya kita sentiasa taat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, dan sampaikan perkara yang sama ni juga, iaitu kita ajak manusia pada Allah dan pastikan zuriat kita juga mentaati segala perintah Allah SWT supaya kita tidak
diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Azam. Boleh tengok ni ambil gambar Dalam telaga. dalam telaga. Jangan terlepas handphone ya. Allah, dalamnya. Sekali sedut je Dia tak mengamuk. Ujian. Allah. Mana ni dah 3,000 tahun tu Ustaz Lebih kurang. Subhanallah. Tapi dia punya telaga tu, cara dia bukannya Dia korek pun kemas. kita pun tak faham. Dia korek pun kemas. Ha. Dalam tu kan ada ni. Korek apa boring je kita. Memang ada ayat dulu. Takut ada pula.